Patah yang tajuk ni. Nampak gaya ada lagi tu. Tu batang tajuk. Ha, tu. Patah tajuk geng. Oh, perasan. Ujung dia sangkut sini ha. Kita tengok ni. Assalamualaikum sahabat-sahabat geng-geng rodong-rodong. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Ramadan. Okey. Ni sambungan aku dengan Im semalam. Semalam dekat Hulu ada hujan lebat geng. Tapi kat sini tak hujan lebat. Tengok air dah tenggelam dah kayu semalam. Tu jaring depan penggalan tak tahulah. Hari ni boleh tengok mana yang boleh tengok je jaring. Yang aku tinggal semalam. Jaring panjang 3 utas semalam tak tahulah. Air besar ni. Tak tahu nak cakap lah. Jaring pendek-pendek tak ada hal sangat. Okey, jomlah kita tengok. Aku ada bawa dalam 50 ekor ni umpai. Sebab air ni lawa. Aku pasang je lah walaupun pagi. Tapi tengok balikkan kalau ada makan. Kalau tak pagi esok pula baru aku tengok ni. Okey geng, semoga ada rezeki. Jom kita pergi tengok. Jangan lupa subscribe. Tekan butang lonceng tu. Let's go geng. Aku isi umpan ni ada 50 ekor. Pilih-pilih tempat yang cantik. 50 ekor tak cukup. Separuh tajuk je dalam 90 mata. Isilah mana boleh. Kita isi umpan yang pertama tu dulu. Baru kita tengok jaring ni. Tenggelam ni pelampung nombor 1 dia. Ni hari gini baru makan ni geng. Tapi tak boleh nak tengok lah petang. Tak turun dah. Dah ada kerja. Jumpai tajuk pertama. Tengok tajuk yang cantik-cantik sebab air naik ni tajuk banyak tenggelam juga. Naik tak dalam mana, dalam 2 kaki je. Pusing dah air. Kalau tak pakai kili lagi lah. Bola umpan pertama ni guys. Ada rezeki. Okey. Jom kita tengok jaring depan tu. Ada tak rezeki jaring. Air naik terlalu cepat. Malam kami balik tu Im cakap air dah mula naik. Tak tahulah nak cakap. Gelang tunggu depan tu. Mana nak cari jaring? Nampak gelak ha. Okey. Jinjil. Ada tak rezeki? Hilang pelampung. Pelampung hilang. Patutlah kat pelampung tu kalau ada pelampung. Gulung jaring. Alhamdulillah ada pelampung. Tengok. Habis kena ambil lagi. Tu. Coh. Memerang. Dah kena ambil. Bukan tak ada ikan. Tinggal perut ikan je. Tak ada. Alah, busuk dah ikan. Sayang. Tak ada rezeki juga. Tak apalah. Tak ada ikan lagi. Okey, kita tengok jaring lain pula. Umpan batu ke. Aku isi umpan dekat sini rajin makan. Tapi tengok nasib je lah kalau ada rezeki. Tu sampah ke benda tak tahu. Tapi kalau air gini selalu ada ikan. Aulah. Nasib ni je lah. Oh, kena rock. Patut goncang sangat. Kena rock main atas. Kena rak main atas geng. Kena rak pongkor ke. Kena rak tinggal. Kata MAZ.
Tak bergulung, patut bergoyang-goyang pelampungnya. Rezeki pertama pagi ni. Gigit ya. Alhamdulillah. Rezeki pertama. Oi, yang ganas sangat. Aduh. Jari terbelah. Masuk juga dalam tempat terbelah. Jari ni belakang pecah, geng. Lampu macam hilang pula belakang. Ikan punya patutlah. Besar. Mati dah. Oh, putih dah. Buat pula pusing. Ni buang perut cepat-cepat. Besar. Hilang pelampung belakang. Habis berpusing jari. Sayang. Okay, aku nak bela dulu. Jari 3 inci setengah seterusnya. 3 inci je ni. 3 inci setengah pula. Berat. Lekat. Tahan dia berenjuk rasa. Tak ada. Oh, tu dia. Berenjuknya. Lampang kepik. Air ni ada lagi ikan. Ikan terkejut. Sini lekat. Ikan besar. Lagi lekat dah sini. Lekat atas ni. Kabok. Oh, ikan punya. Alhamdulillah. Dia kerai. Kerai boleh tahan kot saya. Oh, nak ada ikan. Air macam ni baru nak ada ikan. Kena petang semalam juga. Alhamdulillah. Sambil-sambil isi umpan tajuk. Teruhnya 4 inci setengah. Benda ni cari. Sampah lalu lagi. Kena seko semalam, kena seko sampah. Tak ada. Pagi ni tak ada. Tenggelam habis pelampung. Padu tak padunya air. Habis sampah lalu. Botol pun lalu. Apa di ujung? Tak ada lagi. Lepas balik. Habis geng jaring baru aku. Daripada jeram sana, hanyut sini. Sebab aku pakai batu sauh je atas tu. Dia hanyut habis bawah pokok tu. Tengoklah air surut. Oh, batang balok lalu. Patutlah habis. Oh, ni jaring tepi ni pun habis bergulung ha. Situ tajuk hilang.
Ni ikan ke? Hilang tu. Oh. Ni jaring aku bergulung tengah. Tahu apa cerita ni kan? Tajuk sana hilang. Apa jadi ni awak ni? Ish, tak ada wis. Tak ada wis. Jaring berikat. Putus ke? Takut putus bergulung situ. Oh, tak ada. Oh. Satu jaring hanyut. Yang ni apa cerita ni? Ini pelampung ni. Confident lah jaring aku. Biar apa hal jadi gini. Tak tengok kan ada ikan. Angkut bawah. Ikan sungguh. Dia sungguh. Hilang ada kepala. Teruk dah badan. Nampak. Seekor lagi busuk dah. Petang semalam kena ni. Seekor lagi busuk. Sayang. Ikan mudik kan. Petang tak kita tengok air tiba-tiba naik. Ni pun busuk ke. Elok. Muncul elok. Banyak ikan tapi pusing jadi. Okay. Tengok boleh beli macam mana. Jadi teruk sangat ni. Okay, sambung lagi isi umpan sikit-sikit. Peras separuh umpan ada 50 ekor tadi. Pilih-pilih tempat yang target kubu-kubu. Makan ni siang ni gini ni. Selalunya lah. Umpan pun halus-halus lagi. Stok baru tak ada. Okey. Cepat naik, cepat surut. Saya tengok satu jaring lagi tapi tersimbel dah kat tebing. Ni pot ni buat-buat tak nampak lah geng. Lagi tak siap, aku tak cuci lah. Ni ikan 2 kilo lebih. Itu bawah pokok tu ya umpan tadi. Bawah pokok besar ni. Si umpan puyuh lah. Tak banyak umpan apa. Tengoklah kalau ada rezeki esok. Esok pergi tengok. Petang ni tak pergi tengok pun. Dia petang ni selalu jari pun kena ni ikan ni petang ni. Kena tarik pakai darat. Kena tengok juga. Lah tengok. Sorang-sorang ni payah. Dia tarik apa? Tahan dah. Jom. Lebih. Ada lampang kasar. Ada lah kena tarik. Ada juga rezeki kasar. Yang tadi tu tak tahulah. Goreng bagi kucing ke, perang bagi gorgon ke.
pasang pun tak cantik dah tu. Sebab dia dah takut pedu dia pecah. Isi dia pahit nanti. Ada juga kasar. Yang tu ujung mesti kena ikan tu. Kalau tak macam mana dia tarik ke tebing. Bela dulu lah ujung. Dia tarik. Mati nak bela. Dia tarik juga atas tu. Mana nak bela geng? Kayu. Bela dulu lah. Okey geng, siap dah bela. Pecah balik belakang tu. Bela dah dengan Im. Kalau tak 2-3 ekor ni, dapatlah seekor. Dia tarik ujung jaring tu ada ikan lagi. Lampang kesat. Okey, jom turun bawah. Foto bot ni. Nak basuh bot dulu. Foto mat. Kita tengok kalau balik nak ada kena ke bau makan ke, InsyaAllah lah kalau ada rezeki. Jom. Depan ringan ke. Depan ringan. Tajuk ini patah geng. Patah geng tajuk ni. Nampak gaya ada lagi tu. Tu batang tajuk rasa. Tu. Patah tajuk geng. Oh perasan. Ujung dia sangkut sini. Kita tengok ni. Ni dia. Sampai patah tajuk bahan. Kasar. Allah putus. Aduh, putus kili geng. Dah nampak ikan. Tak ada rezeki. Aduh. Dah dapat dah. Putus pula kili. Kili stay ni. Aduh, reput kepala sayang kasar tu. Bawang gantang. Aduh. Tak ada rezeki. Patah tajuk. Dah dapat dah. Ada setengah jam tak ada rezeki lah. Jangan dikenang-kenang. Tapi berparut di hati. Jom lah. Dua lagi. Cakap lah memang dia makan. Aduh, dah nampak dah ikan. Geng, selepas kekecewaan tadi yang tu bergoyang kat lubuk. Boleh tahan juga tu. Tapi yang tadi berbekas di hati. Sebab ada video geng. Tak tahulah nampak ke tak nampak. Tapi yang ni ada. Ni umpan kasar tadi. Kita ambil ikan sauk lah. Tadi kalau aku tunggu dengan sauk tadi, ada lagi rezeki. Tapi tak payah cerita lah kalau terlepas tu geng. Tengok ini. Kasar geng. Kasar geng. Air musim sini. Ini dulu dekat ni. Dengan terjadi macam tadi. Ada air macam ni memang dia makan. Pagi lagi dia makan. Alhamdulillah. Macam ni lah sahih tadi. Bawang gantang. Macam ni lah sahih dia tadi. Alhamdulillah. Ni bawang gantang. Mantap ke? Sahih tadi ni. Ni empat kasar tadi ke bawah ni. Ada rezeki geng. Ganti yang tadi. Alhamdulillah. Ada jugalah. Buat tontonan hiburan. Dan gaji. Okey. Stop belakang lah. Jangan bagi terlepas dah. Jom lah. Bawah tu je. Galai. Jom. Okey geng. Sudah sampai kat Penggalan. Konten kali ni aku ingat nak sambung, tapi Alhamdulillah ada rezeki. Kita stop sini dulu lah. Esok menyasih tak tahu lagi. Petang ni aku tak turun geng kalau bulan puasa ni. Petang aku kerja pula. Ni hasil dia. Ni lampam ni. Tak tahulah boleh makan lagi ke tak. Isi dalam kental lagi. Yang sini dia buruk sikit sebab ikan dia bertelur dia cepat mati. Yang ni dah bagi gorgon lah. Bagi gorgon. Yang ni kesilapan aku. Tapi selalu yang stay ni dia tahan lama. Dia tak yang brand Cina tu aku beli yang tu cepat putus.
Tak ada rezeki geng. Patah tajuk. Lebih kurang ni juga. Dia ganti. Alhamdulillah. Allah tu maha adil. Dia ganti bawang gantang ha. Ni bawang gantang dia tak kuning. Kerai pun ada ha. Lampam hilam kepala, lampam saiz. Ganti yang ni. Lebih kurang Lepas tu kena rak hampir 1 kilo kot. Tak apalah. Balik kita timbang. Kalau rajin aku timbang. Jom kita balik tu. Aku pun nak tukar baju, nak kemas-kemas boat. Let's go geng. Okay geng, sampai dah kat rumah. Jom lah timbang. 49 tolak 5 4 kilo 400. 4 kilo 400. Bawang gantang ni banyak lemak perut dia ni. Kilo kan? 1 kilo 35 RM36. Tengok 900 gram 27. Lampang ush kat 500 gram. Okay, 400 gram. Ini dah buang perut pun 500 gram. Cakap lah dah buang perut. Kasar ni dalam 600 gram. Yang lain ni lampang putih kepala. Boleh lah. Ok kan, ikan ni kalau aku buat jual pun aku tak buat konten kita tengok hasil esok lah pula. Alhamdulillah walaupun putus ada juga rezeki. Ok, jumpa hasil esok pula. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Kalau ada rezeki aku jual, aku masukkan. Kalau tak ada, kita jumpa esok. Ok, bye bye. Assalamualaikum.